Sungguh manis si anak dara, dihias dengan bunga mawar merah. Izinkan saya membaca biodata, didahului dengan lafaz Bismillah. Puan Hayati Madzin telah dilahirkan pada 20 Julai 1965 di Kampung Kubang Bunut, Pasir Mas. Merupakan anak kedua dari 11 orang adik-beradik. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Makassar. Seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ibrahim I, Pasir Mas. Hasil usaha yang gigih, beliau telah direzekikan Allah mendapat tawaran menyambung pelajaran di Maktab Perguruan di Sabah. Namun, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Beliau telah mendapat jodoh awal, bertemu cinta ilahi pada usia 21 tahun dan memilih untuk bersama mengemudi bahtera perkahwinan bersama seorang ahli perniagaan bernama Tengku Burhan. Hasil perkahwinan yang dibina, beliau telah mendapat 5 orang cahaya mata, 4 orang putri dan 4 orang putra dan 1 putri, tanda kasih dan cinta suami isteri ini. Aturan Tuhan, pada usia 41 tahun, Puan Hayati telah berjaya menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam sebagai pembantu pengurus murid di Sekolah Kebangsaan Mani Urai Baru pada tanggal Mac 2007. Seterusnya pada bulan Julai, beliau telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tengku Indra Petra sehingga pada tarikh hari ini. Selama 18 tahun beliau telah menabur bakti di sini, berkhidmat dengan penuh dedikasi. Sehingga ke akhir hari perkhidmatannya, beliau setia di SK Tengku Indra Petra dan terus gigih melakukan tugasan harian dengan penuh wibawa dan penuh rasa tanggung jawab. Ketentuan ilahi, tiada siapa dapat melawannya. Jodoh pertemuan, ajal maut di tangan Tuhan. Sudah suratan tercatat di Lauh Mahfuz. Pada tahun 2022, suami tercinta telah pulang menghadap Ilahi. Tinggallah Puan Hayati dan 5 orang anak tercinta meneruskan kehidupan dengan penuh sabar dan tabah. 4 orang anaknya telah berjaya dalam kehidupan. 2 darinya telah membina bahtera perkahwinan dan anak bungsu sedang menyambung pelajaran di Universiti Teknologi Mara, Pulau Pinang. Begitulah kisah seorang pejabat awam yang begitu setia dengan tugasannya, setia dengan bilik-bilik pendidikan khas, setia dengan anak-anak pendidikan khas, setia dengan tugasan hariannya yang telah dilakukan dengan penuh rasa kasih dan sayang tanpa berbelah bahagi. Inilah watak seorang pejabat awam yang patut kita contohi. Sedari awal hingga akhir harinya, sangat sedikit cuti rehat atau cuti sakitnya, dan sudah tentu tiada ponteng kerja. Bila memandang ke muka
rebutan menggunakan galah, disimpan bersama buah perangan. Walau sezara silap dan salah, harap dimaafkan, disimpan jangan. Pohon mempelap, lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu, akhirnya berpisah, diizin Allah bertemu juga. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Namun Kak Ti, jika rindu hadir bertamu, jemputlah datang ke PPKI kita. Kalau Kak Ti merasa rindu, apatah kami turut terasa. Begitulah serba sedikit banyak data yang sempat saya tuturkan.